Dua benda ni adalah cara untuk menyelesaikan masalah gegak atas rim atau tayar korang yang baru pasang itu. So guys, hari ni Wan Cina nak cadangkan dua barang baik untuk korang. Yang pertama iaitu Hoffman Balancing Weight. Kejap lagi kita jelaskan apa benda ni. Dan juga mesin Road Force Elite daripada jenama Hunter, daripada USA benda ni. Okay, so apa dua benda ni? Sekarang kita cerita dulu Hoffman Balancing Weight. Okay, biasa kita pasang tayar ataupun pasang rim memang kita kena buat balancing, ataupun biasa kita pakai kereta memang kena buat balancing alignment. Okay, balancing kita kena pakai timah yang kita nampak ni. Nampak timah ni? Okey, ini yang biasa kita pakai. Tetapi apa perbezaan Hoffman dengan timah yang biasa? Hoffman ialah jenama yang paling top di dunia daripada negara Germany. Dia orang memang hasilkan balancingnya timah semata-mata memang balancing timah saja. Okey, memang fokus untuk timah saja. Kita boleh nampak dia banyak jenis Dia ada yang paling biasa, hitam dengan silver. Dia ada yang warna-warni, chrome, dan juga yang original daripada kilang sendiri. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama hitam dengan silver ni, kenapa, apa beza dia dengan timah biasa? Nampak timah biasa ni dia boleh karat, tetapi ini dia tak karat Yang ini dia memang dah coated, dia memang dah buat coating, so dia tak akan karat, memang tak pernah jadi karat. Okey, yang kedua, nampak benda ni, gam ni biasa kita dah tampar dekat rim kan. Biasa orang ceduk-ceduk memang rim tu calar lah, sebab kita pakai benda roti canai tu kan, kita ceduk-ceduk memang dia calar lah. Tapi benda ni dia pakai gam yang lain, nampak? Dia pakai gam daripada Hoffman. Okey, gam ini kalau kita tarik je memang dia akan tanggal. Okey, benda ni memang kualiti yang sangat bagus. So, kenapa kita nak bagi tahu hari ni? Kita nak bagi tahu lah, boleh selesaikan masalah korang yang menghadapi yang macam tadi Wan Cina cakap, dan juga kena tambah wang sikit lah untuk benda ni. Okey, so yang kedua pula, kita ada mesin balancing. Kita ada dekat luar tapi kita tunjuklah benda ni dulu. Okey, ini adalah lebih baik daripada mesin tradisional yang duduk atas kuda kita panggil high speed ke on wheel, tak lupalah. Tetapi ini adalah mixture antara dua benda tu. Okey, dia adalah roller dekat belakang tu dan juga high speed balancing dia. Okey, ini adalah mesin yang paling moden untuk balancing yang korang boleh pernah jumpa. Benda satu biji ni, yang mesin ni kan boleh beli satu biji CVRS guys. Bayangkan berapa harga dia. Okey, dua benda ni boleh selesaikan masalah gegar korang masa bawa laju. Okey, so itu saja untuk video ni. Kalau korang suka video ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.